Assalamualaikum. Oleh kerana saya tak live dah banyak hari, saya nak share sesuatu yang terlintas dalam fikiran saya hari ini tentang soalan sampai bila. It's a short video, I hope, berkenaan dengan soalan ni. Sebenarnya soalan ni terlintas di salah satu video yang lalu di timeline saya tentang seorang yang bercerita tentang kepenatan dia memikul mental leadership, iaitu mana dia kena memikul tanggungjawab sebagai seorang leader. Soalan dia sampai bila, maknanya esok kerja lagi. This is the thing with our life, di mana kita ada sampai satu tahap walaupun kita berjaya melakukan sesuatu dengan sebaiknya, tapi itulah tekanan yang dilalui oleh orang yang menggunakan minda mereka pada skala yang sangat, kata bukan skala biasa lah, skala luar biasa. Kalau orang biasa kata kita hidup sehari-hari kan, nak makan, nak minum, nak survive biasa pun kita rasa penat. Bagaimana pula dengan orang yang menggunakan minda dia untuk menjadi leader? Bagaimana pula dengan mereka yang mengalami sakit mental, di mana dia nak bangun setiap hari itu pun kena melawan perasaan, kena melawan rasa yang tidak mahu bangun, tidak mahu menghadap dunia. Rasa yang rasa macam, oh aku hari ini dah mula ke, sebelum tidur lagi dah fikir, oh esok aku kena mulakan balik ke, dengan perasaan tu. Jadi perasaannya sampai bila? Sampai bila perasaan tu? Maknanya selagi mana hidup diberikan Tuhan, kita selalu nak minta doa Allah, nak minta Allah doa berikan kita umur yang panjang kan. Tapi kalau katalah dalam hidup kita tu Allah bagi kita umur yang panjang, tapi Allah uji kita dengan perkara sebegini, maknanya diuji dengan keadaan mental yang tertekan. Kadang-kadang itu yang menjadikan ada orang kata macam, aku tak larat nak hidup. Bukan tak larat nak hidup kerana nak hentikan hidup, bukan, tapi lebih kepada macam fikir penat, terlampau penat untuk berfikir. Jadi ramai orang nak jadi pandai, ramai orang kalau boleh nak menggunakan otak mereka pada kapasiti yang sangat bagus, sangat baik kan. Tapi tak ramai yang tahu betapa besarnya tekanan memiliki mental yang luar biasa. Sama ada mental luar biasa tu dilihat normal oleh orang lain, ataupun sebenarnya adalah satu keadaan yang abnormal bagi seseorang manusia. Semua ni tak ada orang pun minta. Dan kalau orang tengok, untuk orang yang ada leadership, untuk orang yang bagus, itu satu kebaikan pada orang lain. Bagi orang yang mengalami masalah mental pula, orang kata kenapa banyak berfikir, soh mikir. Tapi ialah dua benda yang sama. Dua-duanya menggunakan kapasiti otak. Tanpa sengaja mereka menjadi seseorang yang penting kepada hidup orang lain. Dan percayalah, natural born leader tidaklah terus nak jadi leader. Tak, orang angkat mereka jadi leader kerana kapasiti yang mereka ada, kerana otak mereka yang luar biasa. Dan juga sama juga dengan orang yang sakit mental ni, keadaan tu dah dilahirkan begitu, dan kemungkinan sebenarnya mereka ini ada tanggungjawab dan ketentuan mereka dalam hidup ini, tapi belum lagi menjumpai. Jadi saya mengalami sakit mental, dan saya rasa saya perlu menggunakan ruang yang saya ada ni untuk berkongsi tentang penyakit saya, untuk saya share tentang bagaimana saya bukan mengatasi lah, untuk saya hidup dengan keadaan ini, tapi the mental burden untuk saya keep on sharing dan menerima pula pertanyaan-pertanyaan orang lain, ambil tahu kadang-kadang ada orang mesej saya secara personal, beritahu masalah yang dia alami, di mana saya tidak boleh menyelesaikan masalah mereka, tetapi saya mendengar masalah mereka dan cuba memberi pendapat saya. Adakah saya tak enjoy doing that? No, saya seronok, saya suka lakukannya, tapi it's draining my brain energy. Jadi sampai bila?
sampai bila, ialah di mana kita kena tahu di manakah limit kita, di manakah kita punya boundaries. Walaupun kita niat nak tolong, macam tadi dia seorang leader, bagaimana nak berhenti kan, kalau kata mustahil. Tapi seperti mana dia cakap, dia pun boleh ambil masa untuk berehat, and let alone tinggalkan sekejap and have time yang kosong untuk diri dia. Jadi sama dengan saya mengambil ruang yang saya rasa sesuai dengan diri saya sekarang, di mana saya berhenti buat live dan saya ambil masa untuk saya bersama dengan diri saya, untuk saya tenangkan fikiran saya daripada keadaan-keadaan ni. Tidak bermakna saya nak meninggalkan dunia untuk bersharing ni, tetapi ini adalah salah satu cara untuk saya menyelamatkan fikiran saya sendiri. Sebab tidak mudah menjadi seorang yang menggunakan mentalnya hampir setiap masa dan setiap hari. Orang akan datang dengan kita untuk solution, untuk berfikir yang kita mungkin boleh memberikan sesuatu penyelesaian kepada masalah mereka, ataupun kita membeli idea tentang rancangan-rancangan yang mereka ingin lakukan. Tapi berapa banyak orang yang tahu betapa besarnya bebanan mental yang dialami oleh orang-orang yang sebegini. Jadi saya berharap dengan perkongsian video ini, bukannya kita kata merintih ke, Allah dah bagi otak yang pandai, otak yang cerdik kan, alah tu pun tak nak. Bukan tak nak cakapnya, walaupun maknanya orang yang pandai pun dia ada kepenatan kerana being pandai. Maknanya sama juga dengan orang yang sakit mental pun, bila proses berfikir itu tidak berhenti, mereka punya kepenatan kerana proses berfikir yang tidak berhenti. Ianya tidak semudah seperti mana kita boleh cakap, tak payah fikirlah, jangan ambil kata-kata orang, jangan fikir, jangan ingatkan lagi. The problem is the word of jangan tu tidak applicable untuk otak seperti yang orang yang sakit mental. Dan juga kepada orang yang ada leadership tadi, kata janganlah, rehatlah, tak payah fikirlah. Tidak mudah kerana dia rasa dia fikir ada tanggungjawab untuk menjadi leader. Dua sampel yang berbeza. Satu ialah sampel kita tengok dia sebagai seorang leader, satu lagi ialah orang yang kata bukan sesiapa pun, sebenarnya hanyalah orang yang sakit mental. Tapi dua-duanya lah menggunakan otak. Tapi kalau orang kata simpati, orang akan simpati kepada yang sakit, orang tak akan simpati kepada leader. Orang kata dia memang leader kerana guna fikiran dia. Tapi kalau orang sakit mental, orang kata sebab dia sakit maka kita simpati pada dia. Tapi bagaimana pula pandangan masyarakat? Pandangan masyarakat pula berbeza. Untuk orang yang leadership yang menggunakan fikiran dia, orang akan memandang tinggi. Tapi bagi orang yang sakit mental, di mana dia menggunakan fikiran dia untuk dia tanpa sengaja menggunakan fikiran dia setiap hari, orang akan pandang hina dan pandang rendah kepada orang tersebut. Jadi sebenarnya pandangan orang, expectation orang lain kepada dua jenis manusia ini, inilah yang menjadi challenge kepada orang-orang seperti kami. Jadi tidak mudah ya, kata lebih macam tu, lebih jadi orang tak pandai. Tapi baik-baik jadi orang yang tak payah berfikir. Tapi kalau kita fikir, Allah menjadikan setiap makhluk di atas muka bumi ini ada ketentuan dia, ada tanggungjawab dia, ada tempat di muka bumi ini yang kita pun tak tahu. Kadang-kadang juga sebagai ujian untuk orang tu satu, ujian untuk orang lain pula yang melihat. Kita tidak akan pernah tahu. Jadi sebab tu kita kena selalu belajar daripada apa yang kita tahu. Bukan kita sekadar kita dengar sharing orang, kita mengkritik, memberi menasihat. Kalau buat macam ni, kalau saya buat macam ni. Kebanyakan daripada kami bukanlah memerlukan nasihat. Kami cuma ingin meluah dan ingin menyatakan rasa yang ada dalam hati kami. Cukuplah dengan begitu. Walaupun kami kata sampai bila, soalan ini bukan untuk kamu, tapi untuk kami sendiri jawab. Dan kami penat, namun kami akan tetap sama ada perlu go on ataupun terpaksa go on. Tapi itulah kehidupan dan ketentuan yang Allah telah tentukan untuk kami. Doakan kami selalu kuat, doakan kami selalu sihat, dan doakan kami dapat berehat dan menikmati keadaan yang tenang walaupun seketika. Itu sahaja untuk video pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.